Tok Dalang duduk di hadapan layar yang memaparkan mesej-mesej. Dulu, lidah menjerit hanya pada mereka yang dekat. Sekarang, ia boleh menjerit pada ribuan orang dalam sedetik. Muridnya menatap layar itu. Tok, kalau hanya komen biasa, itu dosa ke? Dalang mengangkat satu wayang. Separuh manusia, separuh papan kekunci. Biasa, itu ilusi. Setiap kata yang menipu, mencela atau menimbulkan kebencian, walau di dunia maya, mengikat hati dan menjejaskan akhirat. Orang ramai fikir, aku hanya menaip. Tapi perkataan itu menanam bayang dalam hati orang lain. Dan bila hati sudah gelap, mereka pula menebar api. Murid itu risau. Tok, bagaimana nak jaga lidah digital? Dalang tersenyum perlahan. Dengan 3 perkara. 1. Berhenti sebelum menekan hantar. 2. Tanya diri sendiri. Adakah ia membawa kebaikan atau kebencian? 3. Ingat, Allah melihat setiap huruf, bukan hanya orang lain. Dalang menunduk, matanya redup tapi tegas. Orang yang selamat bukan yang paling bijak menaip, tetapi yang menahan lidah digital sebelum ia mencederakan hati dan iman.